Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Wumpang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Sekarang kereta CR-V ni banyak hot lah. Sebab ini sudah facelift lah. Sudah facelift tahun 2018 tahun 2018. Honda CR-V 2.0 punya. Ini 2.0 punya. Harga jual 62.800. 62.800. Kalau full loan bulanan 800 lebih atau 900 lebih. Macam tu lah, zero deposit zero deposit. Lepas tu boleh nampak dia punya lampu sudah LED ya. LED, lepas tu tepi ada daylight. Boleh nampak. Kereta ni servis pada Honda, servis pun semua ada. Nanti saya tunjukkan. Okey, kat dalam. Okey, cat sudah cantik lah, warna putih. Lepas tu original punya sport rim Toyo tayar lah. Toyo tayar tahun 2024 punya tayar Toyo. Okey. Lepas tu dalam macam ni. Fully leather, pedal seat semua ada bagi you lah. Push start button. Okay, sensor. Lepas tu dia ini, pedal seat. Mileage Honda kat sini. Oh, servis pada Honda. Okay, lepas tu reverse camera memang ada lah. Servis pun kat sini, guys. Mileage 140 lebih. Okay, semua servis ada lah. Semua servis ada. Belakang macam ni. Harga jual 62.800 62.800. Kalau buat loan bulanan anggaran 800 lebih atau 900 lebih, bank 900 lebih lah. Kalau kredit boleh ikat panjang sikit lah. Lepas tu dia bulanan rendah sikit. Tahun 2018 Honda CR-V ya, 2.0. Harga jual 62.800 kalau cash body lah. Kereta punya harga. Kalau buat loan bulanan anggaran saya kira-kira anggaran 800 lebih sehingga 900 lebih. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari CR-V satu SUV punya kereta. Okey, ini tak ada turbo lah, ini NA. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kereta saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.